Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam satu hobi semua. Pagi ni aku datang lagi spot. Aku terlepas hari tu. Dah grip ikan tapi terlepas. Bukan rezeki. Dan tak sangka-sangka hari tu juga menyebabkan rod aku Storm Discovery patah. Jadi hari ni misi nak dapatkan balik kalau ada rezeki dan cuba untuk menghanyirkan rod Seahawk aku yang baru, Seahawk Zinkas. Harap-harap ada rezeki hari ni. Aku datang tempat yang sama. Jom layan. Air dah makin kurang. Kalau hari tu agak dalam. Kalau tengoknya ni macam berkurangan. Tak kisahlah. Mungkin dah tak hujan 2-3 hari ni. Jadi aku mungkin nak gunakan plastik lah. Kalau korang boleh dengar bunyi construction di kanan. Maksudnya pot ni tak lama dah lah. Mungkin dalam 5-6 tahun lagi boleh kata wassalam lah pot ni. Kiri kanan orang nak buat rumah. Jadi macam mana dia nak survive kan? Bismillahirrahmanirrahim. Sedap balik tapi tak tahu lah. Ada pergerakan dalam air. Tak tahu nak cakap apa. Aduh, lepeh. Aduh. Katanya tadi tu tak dengar.
Aduh, masa dapat the strike aku tak ada rekod rupanya. Aduh, dapatlah seekor. Saya biasa je. Alhamdulillah. Zingkas aku dah hanyir. Okey, cantik lah. Saya sedap-sedap ni. Aku nampak tadi sana ada macam pergerakan. Aduh, aku ingat adalah seekor saiz besar. Rupa halus je. Tapi boleh lah kot. Janji janji zikas aku dah ni. Alhamdulillah. Nak balik ni sebenarnya. Biasa macam tu lah. Bila nak balik, berapa kali last dah. Tak ada tu. Okey, sekian saja untuk pagi ni. Alhamdulillah dapat seekor. Walaupun sederhana, tapi aku berjaya untuk hanyirkan rod baru aku, Seahawk Zingkas. Alhamdulillah. Dia tak lembut tapi syok bila untuk kita pump. Kalau nak pump ikan tu keluar daripada samai, senang lah. Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih kepada semua yang menonton, yang subscribe, like, yang belum subscribe, subscribe lah, ikut kemahuan korang semua. Thank you very much. Jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum.